Rakyat Malaysia ni suka sangat belajar benda yang terlambat. Masa tu rasa macam tersedak nasi minyak sendiri. Sebab rasa malu, rasa panik, semua masalah datang sekaligus. Tuan-puan, kita ni selalu rasa benda yang buruk ini takkan terjadi pada kita. Padahal, tengok je berita hari-hari. Masa PKP dulu, beribu orang hilang kerja. Dan ramai yang tak boleh bayar duit sewa rumah. Ada yang sampai jual motor, jual cincin kahwin. Sebab apa tuan-puan? Sebab tak ada backup langsung dari segi keuangan. Sebab apa? Sebab kita ni asyik fikir, alah nanti ada rezeki lain lah. Padahal realitinya, hidup ini bukannya setiap bulan lancar dan cerah sahaja. Kadang-kadang bukan sebab kita ni boros sangat pun, tapi sebab kita tak nak langsung bersedia. Anda cuba bayangkan macam ni. Kalaulah esok family anda sakit ke, pergi hospital ke, minta deposit RM3,000. Tapi bila anda tengok dalam akaun bank tinggal RM120 saja. Perasaan masa tu macam dunia ini terhenti sekejap. Anda cuba nak tolong, tapi tangan anda sendiri pun kosong.